Sila masuk ke dalam dewan untuk mendaftar nama anda. Maafkan saya, Encik. Nama Encik tak ada dalam senarai daftar pemilih. Mungkin Encik belum menjelaskan lagi iuran perubatan. Macam ni lah. Encik boleh pergi ke kaunter SU dan bendahara perubatan untuk selesaikan iuran Encik. Kemudian, anda boleh kembali ke kaunter pendaftaran. Pastikan anda mendapat kertas undi dan juga borang muhasabah. Seterusnya, anda boleh ke meja mengundi untuk memangkah calon pilihan anda. Buang undi anda ke dalam kotak undi yang disediakan di hadapan dewan.